Samsung Ring ataupun cincin Samsung dah keluar kali ni. Sebelum ni dah ada Samsung Watch Ultra. Memang besar, memang cantik, dan ada juga phone lipat warna pink macam ni. Okay, tapi tak kisah. Sebenarnya aku nak tunjuk kat korang ada 3 cincin Samsung, ada 3 warna. Cantik kan? Premium babe. Aku keluarkan cincin dan bila letak zaz, tutup, okey, gold. Kita tengok rapat sikit. Tadi tak berapa tadi laju sangat. Gold ada, silver, hampir cantik juga bagi aku walaupun dia color agak matte, dan warna hitam. Yang ni aku rasa akan jadi warna awam lah. Paling ramai gunakan. Dan untuk sizing dia kau nak tahu saya apa ada kan? Dekat skrin sekarang aku tunjuk saiz yang paling kecil sampai yang paling besar. Tutup alam, ambil gambar. Tak percaya? Mari aku payung dekat tepi ni, okey? So sekarang ni kau nampak dekat depan ni ada Samsung S25 Ultra, dan aku duduk di sini daripada jauh macam kau buat vlog jalan-jalan jauh-jauh. Tinggal picit jari macam aku tunjuk tadi. Piap, piap. Dapat tak dapat? Piap, piap. Ha, nampak? Lagi sekali. Piap, piap. Ah, nampak? 2 kali cukup buktikan yang cincin ni amat bermakna untuk Samsung. Piap-piap je. Tak cukup bang. Ada lagi satu bang. Bahagian kesihatan, fitness activity. Selama ni kita pakai jam pergi jogging. Berat kan? Tidur pun berat. Yang ni ringan. Macam gini je. Tunjuk. Sekarang ni, ini data kesihatan aku. Walaupun aku tak berlari, tapi ada 12 minit berjalan. Ini orang lain yang jalan. Okay? Jadi, contoh-contoh dia, korang kena ada. Phone kena ada ke? Kena ada phone tak? Masa untuk lari? Ke tak payah? Tak payah, tapi kalau you nak ensure, you bawa phone sekali. Okay, tak perlu. Bawa cincin saja, tapi bukan macam ni lah. Lari macam biasa. Boleh, tapi bawa phone lagi accurate lah. Lepas tu lari lah. Benda ni boleh lari tak? Dia mula guys. Okay, standby Okay. Laju. Okay. So bila korang lari, ini bawa lagi bagus lah, simpan dalam poket. Okay, kalau tak bawa pun tinggal kat rumah. Macam ni. Tapi kalau kata berenang, macam mana? Mari. Dekat sini tengok ada IP68 10 ATM. Bukan mesin ATM tapi dia kali saya. Nampak? Boleh 1.5 meter selama berapa minit? Setengah jam. Pola tidur diorang dengan cara yang sihat. Banyak yang pakai jam. Okey, banyak pakai jam tapi kebanyakannya bukanlah gagal, nak konsisten susah sebab jam ni berat tak selesa. Tapi dengan sekarang ni korang ada cincin Samsung Ring, dan dekat atas meja ni ada tunjuk sekali sleep tracking yang cara macam mana paling berkesan. Tapi kalau aku nak sebut satu-satu panjang. Paling bagus sekali kalau korang tidur cara Lion. Bukan Lion, singa. Okay, ini jam besar Ultra, dan seterusnya jam versi perempuan rasa aku kecil. Apa pendapat korang? Baik beli Samsung Ring ke? Hey, tunggu jap. Harga RM2099